Saya tahu apa awak nak cakap. Awak nak cakap dengan Rafiq ni tak boleh jumpa saya kan? Ini hukum Allah. Humairah masih tenggelam dalam kemarahannya terhadap Amiruddin. Wajahnya masam dan jelas sekali dia masih berang kerana suaminya menggunakan wang ibu bapanya untuk membiayai pembedahan kakak iparnya. Baginya, Amiruddin hanya mengambil kesempatan atas kebaikan keluarganya. Keadaan menjadi lebih parah apabila Amiruddin menangguhkan penceraian mereka, menyebabkan Humairah semakin marah. Rafiq cuba menenangkan kekasihnya, tetapi Humairah tetap berkeras, menuduh Amiruddin sebagai lelaki tidak tahu malu yang sengaja mahu mempermainkan keluarganya. Rafiq tidak setuju dengan tuduhan Humairah. Baginya, Amiruddin tidak salah kerana membantu kakak iparnya, apatah lagi jika dia meminjam wang dan membayarnya kembali setiap bulan. Namun, Humairah berang kerana Amiruddin merahsiakan perkara itu daripadanya. Dia juga marah kerana terpaksa menunggu penceraian hanya kerana kakak ipar Amiruddin perlu menjalani pembedahan. Dengan nada angkuh, dia menyindir, jika wanita itu meninggal dunia dalam pembedahan, apakah dia perlu menunggu 44 atau 100 hari sebelum boleh bercerai? Kata-katanya yang kejam mengejutkan Rafiq, membuatnya bertanya mengapa Humairah begitu membenci kakak ipar Amiruddin. Humairah terus meluahkan kebenciannya bukan hanya terhadap wanita itu, tetapi juga terhadap adik iparnya, dengan alasan mereka hanya menyusahkan hidup orang lain. Rafiq cuba mengalih topik dengan bergurau, mengatakan mungkin Humairah sebenarnya cemburu. Namun Humairah menafikannya dengan tegas dan mengatakan dia tidak peduli jika Amiruddin mahu berkahwin dengan kakak iparnya sekalipun. Rafiq akhirnya mengaku bahawa dia sendiri yang cemburu dan hanya mahu memastikan Humairah tidak mempunyai sebarang perasaan terhadap Amiruddin. Setelah dipujuk, Humairah sedikit reda tetapi masih tidak puas hati mengenai penceraian mereka. Rafiq menasihatinya agar tidak memanjangkan perkara itu kerana Amiruddin sudah pun bersetuju untuk melepaskannya selepas pembedahan kakaknya. Humairah menolak, mengatakan dia boleh pergi ke mahkamah untuk menuntut fasakh. Namun Rafiq menjelaskan bahawa setakat ini Amiruddin tidak melakukan sebarang kesalahan sebagai suami, jadi lebih baik jika perkara itu diselesaikan secara baik. Kata-kata Rafiq akhirnya membuat Humairah berfikir dan dia mula tenang. Di tempat lain, Amiruddin kebetulan melintasi sebuah restoran dan ternampak Humairah bersama Rafiq. Dia terkejut melihat kemesraan mereka berpegangan tangan, makan bersuap dan Rafiq mengelus bahu istrinya. Beristighfar Amiruddin melihat perbuatan itu. Dia masuk ke dalam restoran dan sebaik sahaja Humairah melihatnya, gelak tawanya terhenti serta-merta. Dengan sinis dia bertanya apa urusan Amiruddin di situ, malah memperlekehkan kedudukannya seolah-olah tidak layak masuk ke restoran mewah tersebut. Amiruddin dengan tenang meminta untuk bercakap dengan Rafiq secara pribadi, tetapi Humairah segera mencela, menuduh Amiruddin mahu memisahkan mereka dengan alasan agama. Amiruddin menegaskan bahawa ini bukan soal suka atau tidak, tetapi sebagai suami dia tidak boleh membiarkan istrinya keluar berduaan dengan lelaki lain, apatah lagi bersentuhan. Ini hukum Allah yang tidak boleh dilanggar. Rafiq cuba menenangkan keadaan dan meminta Amiruddin menerima kenyataan bahawa Humairah tidak menyayanginya. Namun Amiruddin tetap berpegang teguh pada prinsipnya dan melarang istrinya keluar dengan Rafiq lagi tanpa kehadiran mahram. Humairah berang, mengatakan dia tidak akan sesekali mendengar kata-kata Amiruddin. Lelaki itu tetap tenang tetapi tegas, menegaskan bahawa sebagai suami, dia berhak menghalang istrinya daripada menjadi istri yang derhaka. Dalam kemarahan, Humairah mencabar Amiruddin dengan menawarkan wang untuk menceraikannya. Dia mengungkit bahawa perkahwinan mereka dulu bernilai RM50,000, jadi sekarang dia sanggup membayar lebih jika Amiruddin mahu melepaskannya segera. Amiruddin terkejut dan menegaskan bahawa wang itu bukan harga untuk mengahwini Humairah, tetapi untuk membiayai pembedahan kakaknya. Humairah tidak percaya dan terus menuduhnya sebagai lelaki mata duitan yang hanya mempergunakan orang lain untuk kepentingan sendiri. Wajah Amiruddin berubah tegang dan dia memberi amaran agar Humairah tidak sesekali cuba merendahkan maruahnya. Dengan penuh harga diri, Amiruddin menegaskan bahawa dia lebih rela merempat
dan hidup melarat daripada menerima wang sebagai tukaran untuk melepaskan isterinya. Selepas berkata demikian, Amiruddin terus beredar, meninggalkan Humairah yang semakin geram dengan keengganannya.